Pertama sekali saya nak maklumkan bahawasanya Terengganu menyediakan satu tabung yang dinamakan sebagai tabung bencana banjir dan juga kemusnahan akibat daripada serangan haiwan liar. Dan tabung di Terengganu ini jumlahnya 115,000 lebih kurang. Dan ianya memperuntukkan iaitu bantuan sebagai bantuan kepada petani yang terlibat dengan bencana ini 1 hektar 1,000 dan maksimumnya 2,000 iaitu 2 hektar saja semata-mata. Jadi sebenarnya jawapannya tidak. Pahang tidak akan mengikut cara yang Terengganu. Sebab kalau kita nak buat ni, kita nak buat lebih baik. Jadi kalau kita nampak perkara ni jauh lebih kurang ataupun daripada apa yang telah kita sediakan, tentu kita tidak akan mengadakan atau mewujudkan dan meniru apa yang telah dibuat. Misalnya contoh di Terengganu. Kerajaan negeri telah menyediakan apa yang dipanggil sebagai bantuan prihatin Pahang. Diwujudkan bermula daripada tahun 2020 di bawah inisiatif Yang Amat Berhormat Datuk Seri Raja Menteri Besar. Datuk Seri Raja Menteri Besar turun ke Padang berjumpa. Sebab orang cakap Datuk Seri MB kita ni tak ada protokol. Duduk relax, borak-borak. Sambil minum-minum teh, sambil makan roti canai. Sambil borak-borak tu dapat idea. Cetusan idea terus daripada akar umbi. Maka diwujudkan bantuan prihatin Pahang. Bantuan prihatin Pahang menyediakan, maknanya daripada tahun 2020 hingga tahun 2024, misalnya contohnya. Jumlah yang telah disediakan ialah 141 juta. 141 juta apa? 141.78 juta. Tahun 2020 campur 2021 31.3 juta. Tahun 2022 30 juta. Tahun 2023 42.4 juta. Tahun 2024 38.08 juta. Dan tahun ini BPP ini ditukar nama IMP. Inisiatif Makmur Pahang. Dan di bawah inisiatif ini, di bawah bantuan prihatin ini, sektor pertanian tidak terkecuali. Malahan kalau kita lihat misal contohnya kluster pertanian. Dalam tahun 2024, peruntukan yang disediakan ialah 1.1 juta. Jumlah penerimanya ialah 4,126 penerima. Dalam tahun 2025, di bawah inisiatif Makmur Pahang, kerajaan negeri memperuntukkan 1.075 juta dan sasarannya ialah kepada 5,375 penerima. Ini yang petani. Kalau dilihat dari segi perikanan, kluster nelayan, kita memperuntukkan dalam tahun 2024 900,000. Sasarannya 2,372 adun Tanjung Lumpur nelayan. Dalam tahun 2025 sasaran kita atau peruntukan yang disediakan ialah 610,000. Sasarannya 3,050 prima nelayan. Ini belum lagi inisiatif yang nak saya maklumkan. Misal contohnya, saya bagi contoh. Sebab ini boleh nanti kita maklum. Saya minta pejabat kewangan bagi kepada adun Ceka. Ini secara betul ni. Ini betul ni. Boleh baca dalam. Iaitu pertama sekali, mengembangkan lagi sektor pertanian dan industri asas tani negeri. 36.78 juta yang belanjakan tahun 2025.
permekasaan. Jadi bawah ni inisiatif banyak. Saya bacakan Mini Maha, Pusat Perintis Vanila Negeri Pahang menyediakan anak pokok terpilih, inisiatif Dusun Rakyat Pahang, bantuan tanaman makanan ternakan, kawalan penggunaan racun perosak dan sebagainya. Nanti kita bagikan satu salah. Maknanya saya nak rumuskan bahawasanya kerajaan negeri menyediakan inisiatif ini. Malahan dengan kerjasama daripada kerajaan pusat, ya, dengan kerjasama daripada kerajaan pusat, bantuan dapat juga disalurkan kepada mangsa-mangsa bencana termasuk banjir dan lain-lain. Dan dalam konteks ini bukan sahaja kerajaan negeri menyalurkan, kerajaan pusat juga, kerajaan Madani, Malaysia Madani atau kerajaan perpaduan di peringkat pusat juga menyediakan tabung bencana yang terdiri daripada 2 tabung. Pertama, tabung yang khusus untuk petani penanam padi. Dan yang keduanya, tabung bencana pertanian. Dan ianya telah dapat dimanfaatkan oleh mereka yang terkesan. Malahan yang di Pahang Darul Makmur dalam tahun 2024 telah menerima 2.03 juta ringgit di bawah tabung bencana pertanian. Dan insya-Allah melalui inisiatif yang telah dibuat oleh kerajaan pusat dengan mewujudkan skim takaful bermula daripada 13 September 2024, maka penanam padi juga boleh untuk membuat pilihan bagi melindungi diri mereka dengan melalui skim takaful. Dan Pahang sebenarnya, insya-Allah, untuk makluman Yang Amat Datuk Seri Speaker dan Ahli Dewan Yang Mulia ini, Pahang sentiasa menganjurkan supaya kerajaan pusat mengembangkan lagi skim pelindungan, jaringan keselamatan, safety net dengan izin, supaya wujudkan skim takaful bagi bukan padi. Kita bukan semata-mata tumpukan kepada negeri Pahang saja. Kita memperjuangkan termasuk petani-petani yang berada di luar negeri Pahang, Waimar, Terengganu, Kelantan, Kedah dan sebagainya.